Datuk Fazila Kamsah, nanti Datuk cakap macam ni. Tak ada. Datuk Fazila Kamsah, nanti Datuk cakap macam ni. Tak ada. Takkanlah kita nak cakap macam tu kan. Yelah, Orang betul. orang yang sangat dihormati. So memang bila kita bagi bau tu, memang itulah reaction pertama diorang dan pertama kali bau. Melainkan paid review lah. Kalau paid review ialah diorang akan menceritakan value produk kan. Tapi yang testimoni-testimoni yang direct ni, yang baru-baru ni, Ustazah Farhatul Fairuzah yang wakil Malaysia untuk Qari'ah tu. Yang dia juara dekat antarabangsa 2019 tak silap macam tu. So baru-baru ni saya ada program dengan dia, saya bagi dia bau. Dan Masya Allah, saya baru je buat posting sebelum Ramadan hari tu di TikTok. Macam mana saya bagi dia first time bau, sebab dia memang selalu pergi. Dan hadiah yang dia dapat waktu dia menang tandingan Al-Quran tu pun dapat pergi ke Tanah Suci. Suami dia mutawif. Dan dia sendiri pun sekarang dia jadi macam director tak silap saya untuk satu syarikat travel agency bawa jemaah pergi umrah. Dan of course lah orang yang serba tahulah orang kata berkenaan dengan Tanah Suci. Saya bagi dia bau terus macam, Masya Allah. First time bau, terus teringat Raudah Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Rindu pada Tanah Suci? Dapatkan di Haramain Spray Wangian Raudah dan juga di Haramain Kasturi Spray dari Madinah Al-Munawwarah.